Pelak dah adik-akak di segi penipu, di segi micacip. Masa sekarang kena jaga mulai adik-akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pelak dalam page Bella San masa yang sikat. Hari ini saya nak sapa nak khabar di segi penipu pelak dah adik-akak di segi masa sekarang kena beringat sebab masa sekarang duk jadi viral. Nak yata masalah ni tu di segi penipu ke saat itu banyak rubah, banyak biasa adik-akak. Banyak baik dia kau nak yata kita mesti kena tahu lah. Saya pun dak sapa semua lah. Kalau bahasa saya pun dak sapa lah. Kalau bahasa ada benda hak baru-baru saya sapa untuk kita tu jaga beringat dia kau. Di segi hak baru sekali dia sumpah dah dia kau. Di segi penipu kesan itu dia beli nama barisan konsong. Nama kita hak kita dak biasa hantar barang, hak biasa dak hantar apa kesan itu penipu. Fak jahat kesan itu dia ambil tu nama fak tu dia pergi beli. Ya pergi beli nama ke saat ni tu. Beli nama juga riset konsong ke saat ni tu. Beribu-ribu nama. Beli untuk warga pada kau. Untuk nak hantar barang hak penipu. Untuk nak hantar, untuk nak menipu ke saat ni tu. Iaitu dia beli nama tu dia tahu ada belakang dari segi nama telefon, tempat duduk mana. Dia make barang hak dia tu hak penipu ke saat ni tu dia hantar pergi mengikut turut hak dia beli nama ke saat ni tu. Beribu-ribu nama tu nama kita ada tak tahu. Kalau asal nama kita ada juga dalam tu dia hantar mari mah kita. Apabila dia hantar mari mah kita tu kita tak ada rumah. Misal kita tak ada rumah, dia hantar barang mari mah kita. Orang tua kita duk dah. Atau adik kakak kita ada. Adik kakak kita nampak nama kita. Orang tua kita pun nampak nama kita. Bayar duit je. Tu benar dalam tu tahu kata hak pia kali. Di segi penipu tu dia boh lah barang dia tu, barang penama tu tahu lah. Di segi penipu dia usaha beli nama. Di segi satu berisak dia tak ada oyak lah berisak mana dia beli nama, longtun beli nama, ribu-ribu nama untuk apa? Untuk nak penipu. Harap adik kakak jaga molek, harap adik kakak faham molek, tahu molek di segi ni. Apabila nama kita, siapa rumah kita tak ada sang, jangan dimik sama sekali. Pesan ke adik kakak kita, pesan ke orang tua rumah. Kalau masa kita tak ada suruh make, jangan dimik. Kita tak make tak ada apa adik kakak. Ada setengah orang tua tu kalau masa tak make tu tak boleh takut di segi demo mai harta dah. Tak apa adik kakak. Di segi orang tua pun faham. Kalau masa anak kita tak ada sang, anak kita tak ada pesan apa, tak usah dimik. Walaupun nama anak kita sama sekali pun. Tu dia harap kita faham belaka, tahu belaka. Sebar belaka. Pakat jaga dalam masyarakat masa sekarang.